Kereta ni member aku cakap dia kereta GT86 GR Gazoo Racing yang special edition. Ada 1,200 hingga 1,500 saja worldwide. Dekat Amerika ada lebih kurang 860, Australia ada 886. So basically masuk setiap negara tu lain-lain lah. So apa yang special bro kereta ni? Dia punya warna memang special. Memang keluar berkilau warna orange macam ni. Ni orange apa lah ni? Oh, ini nama kod dia tak ingat bang. Tapi cantik ke Betul. Okey, seterusnya? Dia punya door trim. Oh, 10 years anniversary. Okay, next. Dia punya seat stitching dengan line. Oh, stitching dia warna orange, man. La ilaha illallah. Kemudian yang ini, kita tengok detail dia. Ini normal lah, tapi cantik, man. Dengan dia punya steering, stitching steering dia. Oh, stitching steering dia pun warna orange juga. GR. Macam ni, sebab terbalik ke ni. Okay, tak apa, orang ni parking macam tu lah. Alright. So kereta ni kereta Sports 86 GT Gazoo Racing. Masya Allah, nak keluar susah. Hey. Ni harga dalam Malaysia berapa ni? Ini harga dia, saya kena check balik. Saya kena tengok ikut market price saya balik. Itu kena tengok balik market price. Kalau berminat boleh contact Atap. InsyaAllah kita boleh nego until let go.